Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Farahiyati binti Yusof dari SK Guarnangka. Pada hari ini saya akan membuat ulasan buku yang bertajuk Detik Menuju Ajal. Buku ini telah ditulis oleh Roza Roslan, merupakan penulis yang terkenal. Beliau telah menceritakan pengalaman beliau menjaga suaminya yang sakit kritikal iaitu kanser stage 4 bermula daripada rawatan sehinggalah saat-saat kematian suaminya iaitu Dr. Kamil Ibrahim. Dr. Kamil Ibrahim juga merupakan seorang penulis yang terkenal dan beliau juga merupakan pendakwah bebas. Buku ini menceritakan pengalaman bagaimana Roza Roslan, penulis Roza Roslan, menjaga suaminya Dr. Kamil Ibrahim bermula daripada perubatan sehinggalah saat-saat akhir iaitu saat-saat kematian suaminya. Pengalaman beliau ditulis secara kronologi. Buku ini sangat menarik untuk pembaca yang ingin mengetahui sejarah bagaimana pengalaman menjaga seorang pesakit kanser. Untuk makluman semua, buku ini mengandungi 408 muka surat. Buku ini menceritakan tentang kesabaran seorang isteri menjaga suami yang sakit kritikal. Bagaimana menghadapi kerenah orang yang sakit kritikal. Buku ini menceritakan tentang bagaimana cara berdoa, memberi kata-kata semangat kepada pesakit. Buku ini juga mengandungi nilai-nilai budi yang boleh kita jadikan sebagai pedoman. Antaranya ialah redha dan ikhlas dengan setiap ujian yang telah kita hadapi. Buku ini menunjukkan bagaimana pesakit iaitu Dr. Kamil Ibrahim yang bersabar dengan kesakitan yang dihadapinya. Bagaimana beliau, cara beliau berdoa, cara beliau berkomunikasi dengan saudara mara ketika beliau sakit. Baik, selain daripada itu juga, buku ini sangat memberi kesan kepada pembaca, iaitu bagaimana cara pembaca yang menghadapi penyakit yang sama iaitu penyakit kanser stage 4 yang kritikal. Bagaimana semangat yang dapat kita dapat daripada buku ini. Untuk makluman semua, buku ini juga boleh dijadikan pedoman kepada mereka yang menjaga orang sakit seperti Puan Roza Roslan. Bagaimana kesabaran beliau melayan kerana orang sakit. Dan juga bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini juga memberi pengalaman kepada kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar untuk mendapatkan semangat, motivasi ketika kita menjaga orang yang berada dalam kesakitan. Baik, selain daripada itu, buku ini juga memberi keinsafan kepada kita bagaimana kita rasa setelah kita mengetahui yang keluarga terdekat dengan kita menghadapi penyakit yang kritikal. Baik, sekiranya tuan-puan ingin mendapat penjelasan, maklumat, bolehlah membaca buku Detik Menunggu Ajal untuk dijadikan motivasi. Dan juga bagaimana cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.